Hai dan selamat datang ke sesi perbincangan mendalam kita. Untuk sesi kali ini, kita ada satu topik yang agak berat tapi sangat-sangat menarik. Betul. Topik ni sebenarnya tengah buat banyak pihak di seluruh dunia tak senang duduk. Ya, terutamanya kerajaan dan tokoh-tokoh perniagaan. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cuba anda yang sedang mendengar ni bayangkan satu senario. Anda memiliki sebuah kilang keluli. Okey, kilang keluli? Tiba-tiba, ekonomi tempatan sedikit perlahan dan permintaan daripada pelanggan anda jatuh merudum sebanyak 25%. Secara logik akal perniagaan biasa, apa yang anda akan buat? Secara rasionalnya kita mesti akan kurangkan pengeluaran lah kan. Kecilkan operasi atau mungkin terpaksa kurangkan shift pekerja? Tepat sekali, itu yang normal. Tetapi anehnya, dalam senario ni anda sebaliknya buat keputusan yang berlawanan. Anda pergi besarkan kilang anda dan tingkatkan kapasiti pengeluaran sebanyak 22%. Wow. Di dunia perniagaan biasa, tindakan macam tu orang panggil bunuh diri dari segi kewangan. Tiada siapa yang waras akan melabur untuk buat lebih banyak barang bila tak ada orang nak beli. Kan? Benda tu memang tak masuk akal. Tetapi, bila kita melangkah ke pentas perdagangan global, fenomena ni sebenarnya ada nama rasmi. Amerika Syarikat panggil benda ni sebagai lebihan pengeluaran atau overproduction. Ya, overproduction. Dan anomali perniagaan inilah yang baru saja meletakkan Malaysia bersama-sama dengan 15 buah ekonomi utama yang lain betul-betul di tengah radar Amerika. Betul, mereka sedang melancarkan satu siasatan perdagangan antarabangsa secara besar-besaran. Skala siasatan ni memang kita tak boleh pandang remeh langsung. Sama sekali tak boleh. Benda ni berpotensi merombak semula keseluruhan rantaian bekalan dunia tau. Ia akan ubah cara barangan bergerak dari satu negara ke negara lain. Dan yang paling penting, ia akan bagi kesan langsung kepada kilang-kilang dan pekerja di seluruh dunia, termasuklah di negara kita. Jadi, itulah misi kita dalam perbincangan mendalam hari ini. Kiranya kita nak jadi panduan untuk pendengar merungkai isu yang kompleks ni lah kan? Ya, tepat. Kita akan teliti fakta-fakta, kita bedah angka-angka rasmi dan kita cuba faham mekanisme di sebalik apa yang sedang berlaku ni. Kenapa Amerika Syarikat tiba-tiba lancarkan siasatan ni? Dan saya rasa kita kena tegaskan satu perkara sebelum kita mula. Betul. Kepada anda yang sedang mendengar, isu perdagangan antarabangsa ni selalunya penuh dengan retorik politik, sentimen kebangsaan dan emosi. Tapi di sini kita takkan ambil mana-mana pihak. Ya, kita bersikap neutral. Sama ada dari sudut pandang Washington yang nak lindungi industri diorang atau dari sudut pandang Kuala Lumpur yang nak rancangkan ekspor, tugas kita hanyalah membentangkan laporan secara objektif. Kita cuma nak faham macam mana jentera ekonomi ni berfungsi. Pendekatan yang sangat rasional. Sebab dalam isu makroekonomi macam ni, kalau kita terikut-ikut dengan emosi, kita akan terlepas pandang pada gambaran sebenar yang data tunjukkan. Dan data dalam kes ni memang bercerita tentang satu pertembungan polisi yang sangat besar. Jadi, mari kita mulakan dengan asasnya. Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat atau dipanggil USTR. Ya, USTR. Mereka dah mulakan satu siasatan rasmi. Siasatan ni diletakkan di bawah satu payung perundangan yang dikenali sebagai Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Tapi persoalan pertama saya, kenapa sekarang? Maksudnya, kenapa undang-undang lama ni tiba-tiba diguna pakai semula secara besar-besaran? Ya, akta tu dah wujud sejak tahun 1974 kot. Kalau kita teliti sumber laporan ni, siasatan baharu ni sebenarnya dilancarkan tak lama selepas Mahkamah Agong S membatalkan tarif-tarif terdahulu. Betul. Dan tarif terdahulu tu pun dikenakan di bawah Seksyen 301 yang sama. Konteks sejarah perundangan ni sangat-sangat kritikal untuk kita faham. Boleh jelaskan sikit pasal Seksyen 301 ni? Boleh. Anda kena tahu, yang Seksyen 301 ni bukan undang-undang biasa. Ia macam satu instrumen kuasa unilateral yang sangat kuat untuk AS. Ia membenarkan kerajaan mereka untuk menyiasat dan kalau perlu, kenakan cukai import yang sangat tinggi. Ke atas negara asing yang diorang rasa mengamalkan perdagangan yang tak adil lah. Tepat sekali. Kiranya macam satu senjata perdagangan khusus untuk presiden mereka. Boleh dikatakan macam itulah. Tapi nak guna senjata ni perlukan justifikasi yang sangat kukuh. Apa yang berlaku sebelum ni, kerajaan AS dah guna Seksyen 301 ni untuk macam-macam tarif. Okey. Lepas tu apa jadi?
Mahkamah Agung AS masuk campur. Mahkamah teliti kes tu dan diorang buat keputusan yang tarif lama tu sebenarnya melampaui kuasa yang diberikan di bawah undang-undang tu sendiri. Biar betul, mahkamah tertinggi diorang sendiri yang halang. Ya, secara asasnya mahkamah beritahu kerajaan, anda tak boleh sewenang-wenangnya kenakan cukai ni tanpa asas perundangan dan bukti kecederaan ekonomi yang betul-betul kukuh. Ia kena selari dengan teks Akta 1974 tu. Oh, faham. Jadi, bila Mahkamah Agung buat keputusan tu, ia secara efektifnya membunuh terus taktik lama USTR. Segala tarif yang diorang rancang terpaksa dibatalkan. Betul, macam butang reset ditekan. Kalau saya boleh guna satu analogi lah kan. Bayangkan satu pasukan bola sepak ni tengah rancak menyerang guna satu formasi yang diorang rasa sangat hebat. Okey, formasi serangan. Tiba-tiba pengadil tiup whistle, batalkan gol dan cakap formasi tu langgar peraturan. Pasukan tu takkan berhenti main kan? Diorang terpaksa balik ke bilik persalinan, buka semula buku taktik dan cari strategi baharu. Strategi baharu yang pengadil tak boleh pertikaikan. Analogi yang sangat tepat. Keputusan mahkamah tu memaksa USTR cari asas alasan baharu yang jauh lebih teliti dan kebal dari cabaran undang-undang. Dan dari situlah lahirnya siasatan baharu ni. Iya. Diorang tak lagi guna alasan lama. Tumpuan diorang sekarang beralih kepada satu konsep khusus, iaitu lebihan pengeluaran atau overproduction tadi. Jadi, kalau USTR tengah ubah strategi serangan mereka, diorang pastinya tak boleh tembak secara rawak aja. Siapa sebenarnya yang diorang sasarkan sekarang ni? Siasatan ni memang sangat meluas. Ia merangkumi 16 buah ekonomi. Ya, saya nampak dalam senarai ni ada nama-nama gergasi macam China dan Kesatuan Eropah. Lepas tu kita ada kuasa industri Asia macam Jepun, Korea Selatan dan India. Dan yang paling mengejutkan kita, kan? Nama Malaysia ada terselit sekali bersama jiran kita Vietnam. Jadi, apa sebenarnya maksud overproduction di mata AS ni sampaikan negara kita diletakkan sebaris dengan China dan EU? Untuk faham benda ni, kita kena sentuh satu terma teknikal sikit yang selalu diulang oleh USTR. Diorang panggil capacity berlebihan struktur atau structural excess capacity. Huish, kedengaran sangat rumit tu. Boleh pemudahkan tak? Macam mana ia berfungsi dalam realiti? Untuk hasilkan barang pada skala yang jauh melebihi apa yang diperlukan oleh pengguna dalam negara tu sendiri. Okey. Ada contoh tak? Mari kita guna perumpamaan yang dekat dengan kita. Bayangkan ada sebuah kedai roti dekat satu pekan kecil. Penduduk kat pekan tu secara purata cuma makan 200 buku roti sehari. Okey, 200 buku roti. Jumlah yang munasabah lah untuk pekan kecil. Betul. Tapi kedai roti ini secara berterusan bakar 1000 buku roti setiap hari. Jadi ada lebihan 800 buku roti kan? Ya, banyak tu yang lebih. Kedai tu kemudian bawa 800 roti yang lebih ni ke pekan sebelah dan jual dengan harga yang sangat-sangat murah. Kadang-kadang lagi murah dari kos tepung tu sendiri. Kenapa diorang buat macam tu? Sebab nak habiskan stok lambakan tu. Kalau tak, roti tu rosak. Dan harga yang jauh lebih murah. Ya, sebagai pengguna memang sukalah. Jadi dari sudut pandang pengguna, lambakan barangan murah ni satu kemenangan besar tau. Kenapa pula AS melihat benda yang menguntungkan poket rakyat diorang sendiri sebagai satu ancaman? Inilah hujah klasik pasaran bebas. Ya, pengguna di pekan sebelah atau pengguna di AS dalam kes ni memang dapat manfaat jangka pendek. Barang murah kan? Betul tu. Tapi, cuba kita tengok kesan rantaian dia. Bila 800 roti murah tu masuk dan membanjiri pasaran, apa akan jadi pada pembuat roti tempatan dekat pekan tu? Oh, diorang takkan boleh bersaing dengan harga yang tak masuk akal tu. Tepat sekali. Lama-kelamaan, kedai roti tempatan terpaksa tutup. Tukang roti hilang kerja. Pembekal tepung tempatan pun gulung tikar. Faham. Jadi di mata Washington, lambakan barangan dari 16 ekonomi ni dilihat bertindak sama macam analogi roti tadilah. Ya, ia memusnahkan industri pembuatan tempatan AS, melumpuhkan kilang-kilang dan merampas pekerjaan rakyat diorang. Itulah hujah USTR yang benda ni memudaratkan perdagangan Amerika di bawah Akta 1974. Okey, saya mula nampak gambaran dia. Ancaman ni wujud dari perspektif kehilangan pekerjaan akibat persaingan harga yang tak adil. Jadi mari kita bawa pemahaman ni dan zoom masuk ke profil Malaysia. Okey, mari kita tengok data Malaysia.
Apakah bukti atau angka yang USTR guna untuk kaitkan kita dengan siasatan ni? Laporan tu ada tunjuk data spesifik. USTR secara terang-terangan merujuk kepada lebihan dagangan Malaysia yang diorang dakwa sangat besar dan berterusan. Ya, Pada tahun 2024 sahaja, lebihan dagangan Malaysia mencatatkan angka $31 bilion US. $31 bilion US. Itu memang bukan satu jumlah yang kecil, ya. memang besar gila. Untuk anda yang sedang mendengar, biar saya bagi gambaran. 31 bilion tu bersamaan dengan 7.3% daripada KDNK negara kita tau. 1% yang sangat signifikan untuk sesebuah ekonomi. Ya, sangat besar. Dan kalau kita tengok perdagangan langsung antara Malaysia dengan AS je, wujud lebihan dua hala sebanyak $16 bilion US. Ekspor kita banyak didorong oleh sektor elektronik, jentera mesin dan bahan api mineral. Angka ni jelas menunjukkan betapa bergantungnya ekonomi kita pada ekspor. Tapi kan, di sinilah saya rasa ada konflik logik sikit. Saya yakin pendengar pun terfikir benda yang sama. Dari zaman sekolah kita belajar, kalau kita ekspor lebih dari import, benda tu bagus. Lebihan dagangan tu selalunya dianggap kejayaan lah kan? Yelah, ia bermaksud industri kita cekap, pekerja kita mahir. Macam Pulau Pinang, kita hub elektronik dunia. Jadi, kenapa kita macam dihukum oleh AS sebab kita efisien memenuhi permintaan dunia? Di sinilah wujudnya dua cermin mata yang berbeza. Memang betul, untuk negara macam Malaysia, lebihan 31 bilion tu macam pinggat memas, bukti daya saing kita. Tapi USTR tak tengok keluk kecekapan ni sebagai sesuatu yang semula jadi. Maksudnya, diorang tak percaya kita ni sekadar bagus bersaing dalam pasaran bebas. Tepat. Di Washington, lebihan $16 bilion dengan Malaysia tu bermaksud satu je. AS sedang mengalami defisit $16 bilion dengan kita. Duit diorang mengalir keluar. Okey, tapi itu adat berniaga kan? Ya, tapi USTR berhujah yang lebihan yang berskala luar biasa besarnya sampai 7.3% dari KDNK jarang sekali berlaku murni disebabkan faktor permintaan pasaran semata-mata. Habis tu kalau bukan sebab pasaran bebas, apa tuduhan dirang? Diorang syak wujudnya campur tangan struktur. Diorang tengok angka ni dan anggap, mungkin ada polisi kerajaan, subsidi terselindung, insentif cukai melampau yang sengaja besarkan kilang di Malaysia. Untuk tujuan ekspor semata-mata. Ya, untuk takluk pasaran luar, bukan untuk kegunaan domestik. Dari kacamata AS, ni bukan persaingan adil, tapi satu ekosistem yang diubah suai untuk cipta lambakan secara sengaja. Wow, itu satu tuduhan yang agak berat. Maknanya Washington tengok ekspor chip dan elektronik kita bukan sebab kita rajin, tapi sebab ia dibina melebihi kapasiti organik untuk banjiri pasaran diorang. Ya, itu pandangan mereka. Tapi, mari kita jujurlah, industri elektronik ni rantaian dia sangat rumit. Komponen buat dekat negara A, pasang dekat negara B, jual dekat negara C. Susah nak buktikan niat overproduction hanya berdasarkan chip komputer kan? Dan USTR sebenarnya sedar pasal perkara tu. Diorang tahu hujah elektronik ni mudah disangkal dengan alasan rantaian bekalan global. Habis tu, macam mana diorang nak pertahankan kes diorang? Sebab itulah kalau kita baca sumber ni teliti, USTR ada satu peluru utama. Satu bukti yang jauh lebih kukuh. Diorang tak fokus pada elektronik je. Diorang fokus siasatan ni pada satu industri asas. Sektor keluli Malaysia. Keluli. Ini bawa kita balik ke persoalan yang saya lontarkan masa awal perbincangan tadi. Untuk anda yang setia mendengar dari awal, ini dia jawapannya. Laporan ni dedahkan satu anomali data industri keluli yang mengejutkan. Boleh kongsikan angka tu? Okey, dengar ni baik-baik. Antara tahun 2018 hingga 2022, kapasiti pengeluaran kilang keluli di Malaysia telah meningkat sebanyak 22%. Peningkatan hampir suku dari kapasiti asal. Itu pelaburan modal yang sangat-sangat besar. Memang besar. Maknanya rel laut dibesarkan, kilang baru buka. Tapi, dalam tempoh 5 tahun yang sama, tahap penggunaan keluli di dalam pasaran Malaysia sebenarnya jatuh merudum sebanyak 25%. Wow! Jurang antara kapasiti dan permintaan ni terlampau ekstrim. Cuba fikir logik. Kalau sektor pembinaan kita tak perlukan keluli, kenapa kapasiti kilang dinaikkan secara drastik? Dan persoalan itulah yang jadi teras kekuatan kes USTR. Macam kita bincang awal tadi, tak ada syarikat yang rasional akan besarkan kilang bila pelanggan makin kurang. Kecuali ada udang di sebalik batu lah kan? Betul, kecuali ada faktor luar.
Di sinilah teori kapasiti berlebihan struktur tu bukan sekadar teori lagi. Ia nampak jelas secara fizikal dalam data. Tapi macam mana benda ni boleh berlaku sebenarnya? Siapa yang nak tanggung rugi bina kilang besar-besar ni? Selalunya, pengembangan melawan arus ni digerakkan oleh faktor luar, macam pelaburan langsung asing atau FDI. Oh, dari pihak ketiga. Ya, bayangkan sebuah syarikat gergasi dari negara A dilarang ekspor terus ke S sebab kena tarif. Jadi diorang buka kilang besar dekat negara B, contohnya Malaysia. Diorang pam modal masuk sini. Betul, diorang pam modal dan terus hasilkan keluli tanpa peduli permintaan tempatan Malaysia. Tujuan diorang cuma satu je, guna negara B ni sebagai transit untuk lambatkan keluli ke S. Kiranya kita ni sekadar jadi batu loncatan lah, macam pipe laluan untuk keluli asing ni. Dari perspektif siasatan USTR, begitulah nampaknya. Diorang tengok kilang yang dibesarkan 22% tu dibina semata-mata nak cipta lambatkan. Bila masuk pasaran, harga keluli global jatuh teruk. Dan ini yang buat kilang keluli di Amerika macam dekat Ohio atau Pennsylvania tu terpaksa tutup. Ya, sebab kos operasi diorang jauh lebih tinggi berbanding harga keluli lambakan tu. Inilah mekanisme kecederaan industri yang Mahkamah AS minta USTR buktikan tadi. Menarik sungguh. Maknanya angka keluli Malaysia yang tak masuk akal ni jadi macam kepingan puzzle yang sempurna untuk siasatan diorang. Ya, ia beri USTR bukti empirikal. Diorang boleh cakap, lihat sini, pembinaan industri ni bukan sebab pasaran tempatan, tapi memang direka untuk pengeluaran berlebihan. Dan bila bukti sektor keluli ni dicantumkan dengan lebihan makroekonomi kita yang $31 bilion tadi, Naratif USTR jadi sangat-sangat kukuh. Ia bagi mereka justifikasi di bawah Seksyen 301 untuk menyemak rakan dagang mereka. Kalau kita himpunkan semua yang kita dah bedah hari ni, gambaran besarnya memang luar biasa. Kita bermula dengan pengadil, iaitu Mahkamah Agung AS, yang batalkan taktik lama. Ya, butang riset ditekan. Diorang bidik 16 buah ekonomi dengan tuduhan overproduction. Dan Malaysia tersenarai sebab lebihan dagangan 7.3% dari KDNK tu. Dan tentunya, jurang yang sangat ekstrim dalam sektor keluli kita. Betul. Kesemua tu jadi bahan bakar yang menghidupkan enjin siasatan mereka. Benda ni secara tak langsung membawa kita ke penghujung sesi perbincangan mendalam kita pada kali ini. Memang satu perjalanan data yang membuka mata. Dasar perdagangan ni nampaknya memang hidup dan bernafas, kan? Ya, sangat dinamik. Satu keputusan mahkamah dekat Washington boleh buat kilang-kilang di Malaysia berada di bawah penelitian mikroskop. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Sesuatu untuk pendengar renungkan bila nampak kapal kargo di pelabuhan nanti. Kalau siasatan AS ni mendapati 16 ekonomi ni bersalah, apa jadi kalau Amerika bertindak mengunci rapat pintu pasaran diorang? Atau kenakan cukai yang tak masuk akal tingginya. Kalau pintu gergasi tu ditutup, limpahan barang-barang tu mesti kena mengalir ke tempat lain. Tepat. Kemanakah berjuta-juta tan keluli, berbilion chip elektronik dan jentera tu semua akan dihantar? Adakah ia akan mengubah haluan dan membanjiri pasaran negara-negara membangun yang lain? Dan mampukah negara-negara ni serap lambakan sebesar itu tanpa memusnahkan kilang tempatan mereka sendiri? Tindakan AS ni sebenarnya berisiko mencipta banjir besar barangan murah yang mungkin akan menulis semula peta rantaian bekalan dunia. Ia satu prospek yang patut buat setiap pembuat dasar tak tidur lena malam ni. Memang benar. Pasaran global ni bersambung erat. Sekat satu laluan, tekanan tu akan meletup di laluan lain. Baiklah, kami harap pencerakinan hari ni bagi anda satu perspektif yang lebih mendalam. Nombor-nombor yang nampak kaku tu sebenarnya bawa implikasi yang nyata. Ya, pada kehidupan dan pekerjaan kita. Jika anda mendapati perbincangan mendalam ini memberi nilai tambah dan merangsang pemikiran anda, kami amat menghargai sokongan anda. Pastikan anda kongsikan dengan kawan-kawan. Betul. Sila klik butang like, share perbincangan ini dan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Adakah tuduhan overproduction ni munasabah atau cuma alasan AS nak lindungi pasaran mereka? Kami nak dengar pendapat anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe saluran Malaysia News Today. Sokongan anda membolehkan kami terus merungkai isu-isu berat macam ni. Terima kasih yang tak terhingga kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sentiasa bersikap kritis, terus kekal ingin tahu tentang dunia di sekeliling anda dan sehingga kita berjumpa lagi dalam perbincangan mendalam yang seterusnya.